staf yang ada pada pagi ini, kita mempunyai suatu berita yang menggembirakan, yaitu kita telah mendapat tawaran untuk handle projek hospital di Tebrau. Hanya salah seorang staf yang bertanggung jawab sepenuhnya ke atas projek ini, yaitu Hafiz, seorang pekerja yang sangat komitmen dalam pekerjaan. Ni tak adil, bos. Pasal dia buat dapat projek ni. Sepatutnya saya yang dapat. Saya lebih layak daripada dia. Saya dah biasa handle projek besar-besar macam ni. Itulah bos, nanti bagi dia baru bagi budak ni bos. Tolong kau bertenang, nampaknya kita mempunyai persaingan yang agak sengit. Jadi saya mencadangkan bahwa projek ini memerlukan undian agar menjadi adil. Keputusan akan dikeluarkan pada mesyuarat yang seterusnya. Semua boleh keluar dan sambung kerja. Majlis bersurai. Terima kasih. Ida, kau rasa aku boleh buat tak projek ni ke si Fahad yang lebih layak daripada aku? Sebab aku tengok si Fahad ni dia macam banyak banyak sokongan. Aku jadi macam Dr. Fijan lah yang aku boleh menang dalam undian ni. Hafiz, kau kena yakin kau dengan diri kau. Sebab aku tengok kau lagi berpotensi daripada si Fahad tu. Dah lah kerja dia asyik suruh orang bawahan dia. Dia masih tengok kerja dia. Aku rasa kau boleh. Baiklah, kau dah sini tandas ni. Lord, saya rasa aku patut buat. Dia nak ada projek ni. Aku tak nak projek kita lepas kat Hafiz. Aku rasa yang kau patut rasuah semua staff dan semua kena berkali. Tahu kau dah dapat projek tu. Mau masuk. Okay, akan buat. Masuk. Ya, kenapa? Saya nak cakap pasal projek tu. Kenapa kena adakan undian? Bagi je lah projek tu dekat saya, bos. Saya lagi lama berkhidmat kat sini berbanding Hafiz tu. Kau tak boleh macam ni, Fahad. Kita perlu bertindak secara adil. Nanti kita bagi sama harga properti yang kita dapat. Ya lah. Ni, kita kena lapor dengan SPRM ni. Dia aku laporkan. Videonya bagi kat kau. Ya, send. Nanti dijadikan sebagai bukti lah. Betul? Hello, saya nak laporkan siswa yang terjadi di habitat saya. Nama habitat saya adalah Aikalpun Mega Moidin. Orang yang terlibat adalah bos saya dan saya Pak Fahad dan beberapa orang staf lagi. Ya, saya ada bukti. Saya akan hantarkan. Weh lah, aku ada benda nak cakap dengan kau ni. Apa dia? Kau ingat tak pasal projek tender yang bos bincangkan tu? Projek yang baru tu? Aku pun ada dengar yang sekarang ni kau terdesak nak guna duit kan? Ya betul. Macam ni lah, apa kata kalau aku bagi kau duit tu, tapi dengan syarat kau kena undi aku nanti. Macam mana? Kenapa kena guna cara macam tu? Tak ada apa, aku just nak tolong je. Fahad, aku tak hamat lah dengan cara kotor macam ni. Macam mana negara kita nak maju kalau wujudnya rakyat perangai macam kau ni? Kes rasuah dekat negara kita ni dah banyak tau. Lepas tu, projek-projek syarikat kita yang selalu gagal tu, dengan saham yang makin menurun tu, tak atas sebab kau. Tak, sekarang ni aku bukan nak dengar kau punya ceramah. Aku just nak tahu, yes or no. Tak Fahad macam ni. Kau kena tahu, negara kita yang dah merdeka lama ni pun boleh dijaya semula sebab sikap macam ni. Kau tak fikir ke orang yang korban nyawa dulu tu semata-mata nak kebebasan negara kita, tapi kau musnahkan macam tu? Kau tak boleh teruskan sikap macam ni, Farhad. Kita ni perlukan masyarakat yang
je nak buat dari aku hadap kau. Selamat pagi semua. Nampaknya semua sudah tidak bersabar untuk mengetahui siapakah yang layak untuk memegang projek klinik hospital ini. Dengan ini saya mengucapkan tahniah kepada Encik Fahad kerana telah memenangi undian dalam pengurusan projek ini. Saya tidak setuju dengan keputusan ini. Ini tidak adil. Saya dapati bahawa berlakunya rasuah dan salah guna kuasa yang dilakukan oleh Encik Farhad untuk dia berjaya memenangi undian ini. Saya juga telah melakukan kepada pihak SPRM dan dia pun sedang dalam perjalanan ke sini. Selamat sejahtera, kami dari pihak SPRM mendapati bahawa terdapat isu berkaitan rasuah yang telah dilakukan oleh Encik Farhad. Sila beri kerjasama terhadap pihak kami untuk melakukan siasatan berkaitan kes ini. Apa ni? Saya tak bersalah. Asal dekat saya tak bersalah. Rasuah di tempat kerja berlaku apabila seseorang menyalahgunakan kuasa untuk keuntungan pribadi seperti menerima suapan atau menyeleweng darah. Kesan rasuah sangat buruk kerana dapat merosakkan kepercayaan dan menjejaskan prestasi syarikat. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu mempantas isu rasuah ini demi mewujudkan persekitaran tempat kerja yang bersih dan beretika.